Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kali Shumaira binti Abdul Hamid dan saya berusia 12 tahun. Saya merupakan murid Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas 2 yang terletak di Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 3020. Hobi saya ialah membaca buku dan bersukan pada waktu lapang. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi mengenai sebuah buku bukan fiksyen yang bertajuk Merungkai Rahsia Laut Dalam bersama ahli biologi marin. Buku ini mengandungi pelbagai fakta menarik yang ditulis oleh Azan Muhammad Noor. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Prisma Sendirian Berhad. Buku ini mengandungkan 54 halaman bercetak dan 30 tajuk kecil yang menceritakan pelbagai spesies haiwan yang unik di dalam lautan. Salah satu tajuk yang menarik perhatian saya ialah di manakah terletaknya kawasan paling dalam di lautan. Lautan mempunyai bentuk dasar yang berbeza-beza. Salah satunya ialah jurang laut. Jurang laut merupakan lekukan yang sangat curam di dasar lautan. Di dunia ini terdapat 4 jurang laut utama. Yang paling dalam ialah Jurang Mariana yang terletak di Lautan Pasifik. Kedalaman Jurang Mariana ialah 11,000 meter di bawah paras laut dan bahagian paling dalamnya dikenali sebagai Challenger Deep yang terletak di hujung selatan jurang ini. Jurang ini menarik perhatian saya kerana ia sangat misteri. Hanya 2 orang saintis pernah turun ke dalam jurang ini pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 2012, James Cameron, seorang pengarah filem Hollywood terkenal menerusi filem Avatar, berjaya menyelam ke Jurang Mariana. Salah satu hidupan laut di dalam Jurang Mariana ialah amfibot raksasa, makhluk luar biasa dan unik. Ia boleh mencapai saiz sehingga 30 cm. Daripada pembacaan buku ini, kita dapat mempelajari bahawa alam semula jadi adalah ciptaan Allah yang harus kita hargai. Selain itu, buku ini juga berpotensi menarik minat pembaca untuk menjadi ahli biologi marin serta mendalami dunia laut dalam. Saya memilih buku ini kerana ilustrasi gambarnya yang menarik, gaya bahasanya yang mudah difahami serta kandungan yang tidak membosankan. Buku ini bukan sahaja untuk kanak-kanak tetapi juga untuk golongan dewasa yang ingin menerokai keindahan dan misteri lautan. Akhir kata, buku ini sangat berbaloi untuk dimiliki kerana ia dapat membuka minda pelajar tentang dunia laut dalam. Sekian, terima kasih.